Sekarang malam kan hujan dengan angin dengan apa. Malam pukul 8 malam. Angin sikit kuat. Semalam hujan lebat nasib kot. Ha? Semalam kau hujan lebat kan? Ha. Dah lah hujan lebat. Lepas tu line macam sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya. Pasal ada yang baru masuk, dia tak tahu apa cerita. Jadi saya sambung semula. Okey. Jadi kamera dia boleh buat gila, berkelip-kelip. Ni pasal sial si Nasir melekat pula. Jadi kita sambung semula. Saya pun dah sampai dekat restoran Said Ali. Okey. Dekat Yeti. Minum lagi sekali. Apple memanjang, boy. Kita PA lebih daripada tuan. So Nasir, jadi aku nasihatkan kau, pergilah jumpa doktor pakar. Sebab mental kau dah terlalu rabak. Sehingga kau bercakap, kau memegang sesuatu sampai menggigil-gigil. Dekat situ nampak engkau ketakutan. Dan kau boleh tengok Tamil aku tu. Dia mengatakan apa tu? Lawyer suruh kau maki hamun puas-puas. Okey. Dia suruh kau maki hamun puas-puas. Jangan sampai LOD sampai engkau tak boleh nak bersuara nanti. Kau tak boleh nak bersuara. So, selagi kau boleh bersuara, selagi kau boleh bercerita, selagi kau boleh memfitnah, selagi kau boleh spin, lebih baik kau spin. Okey. Kau nak spin apa? Siapa yang melafazkan nak menggunakan bearing, dan siapa yang melafazkan nak melanggar aku agar aku masuk longkang. Siapa yang ugut tu? Bukan ke engkau. Jadi kau jawab kerana benda ni adalah kes jenayah. Ugutan membunuh, dan ugutan, cubaan. Orang cakap cubaan nak melakukan penculikan kali kedua. So penculikan kali pertama, apabila kau melafazkan engkau tahu A sampai Z, maka engkau adalah salah seorang perancang jenayah culik. Jadi engkau tunggu engkau tunggu, jangan lari. Jadi tak ada kena-mengena pun. Waalaikumsalam di. Tadi kamera dia bergegar. Jadi aku terpaksa mati kan. Jadi kita sambung balik. So Tamil aku tu pun aku dah nyatakan. Okey, aku keluarkan kenyataan draft saman tu dah siap. Okey, dah siap. Dah siap segala-galanya sebenarnya tu. Okey, tinggal nak edarkan je. Untuk nak dibagi. Dek, kau nanti Anti pula boleh call pula. Aduh. Jadi kau tunggu sajalah. Okey. Dan video-video kau semua aku dah hantar dah pada lawyer. Jadi bukan ceritanya bukan kau bertanya.
nak dakwa kau atas apa. Okey. Adik call. Hello, Assalamualaikum. Hello. Aduh, sakit telinga. Dah kuat habis. Hello. Ada apa? Abang tengah buat live tu? Abang tengah buat live tu. Telefon abang suruh lah si Farah call balik. Yang balik sebab abang balik sebab saya dah baru ni balik berdebat ni saya nak berekod, nak buat audio ni. Okey, tak apalah. Malam karang punya cerita pula. Kita up malam karang lah kita buat live. Kan, kita ni sibuk. Abang up dengan audio tu. Kita sibuk. Orang tunjuk duit. Tak apalah, nanti abang akan tunjukkan batu chipping tu lah. Agak-agak berapa tan metrik tu. Kan? Kita orang jual batu. Datang tu nampak bakra orang jual, dapatkan hasil. Bukan tiba-tiba tunjuk duit. Aku pun tak tahu duit tu asal lending ke apa benda, duit terumpak ke. Itu duit aku tahu. Itu duit ni kan, monopoli kan. Ada. Duit monopoli ni, duit Sadina. Itulah dia. Aduh, berat lah. Orang kau dah berat, sakit berat. Bang, lagi satu yang tadi abang cakap nak bagi yang kat peguam tadi. Cuba abang cakap yang nak bagi dekat peguam yang mana? Yang last tu lah, yang minta link tu. Yang dia cakap apa nama, kau ni pantat siah tu, taruh dekat dia ni, pantat combi taruh dekat dia tu kan. Yang mana? Yang gambar yang mana? Yang last abang hantar. Yang last abang hantar. Yang last bukan video kan? Yang channel dia tu, channel nasi burit tu abang hantar, dan abang ada juga hantar link sekali tu. Dan minit yang dia cakap, adalah minit yang minit ke-10. Minit 10 50 saat. Maknanya saya hantar yang ada ni ke, yang hutang tak nak bayar. Yes, itulah dia. Oh ya kan? Dalam tu lah. Minit yang ke-10. Okey, kejap. Saya hantar link tu. Kan abang ada tulis sekali tu minit yang ke-10 10.50 ke? Okey. Saya hantar kat lawyer dulu tengok buat. So itulah. Itu hantar pada lawyer. Lawyer lah. Tak apa. Bagi dia. Sebab dia tanya. Sebab dia dah gila, dia tanya. Combi nak dakwa aku apa? Zaini, kau nak dakwa aku apa? Jadi Zaini Atan tak dakwa dia. Zaini Atan yang mendakwa dia adalah pendakwa raya kerana ugutan bunuh dengan cadang dengan ugutan untuk melakukan penculikan kali kedua. Kan? Orang kalau yang berani jantan dia takkan tanya soalan-soalan ni. Ni soalan yang tanya ni bacol. Yang tanya ni tak ada muncul. Tak ada total. Kau ni tak ada total. Alamak. Tak ada total. Alamak. Total kata total. Tengok nanti aku buat suara tu. Tepi kata. Lepas tu dia tanya. Dia tanya YB Channel nak dakwa dia apa? Bagus. Semua bawa aku pergi dekat mahkamah. Aku nak engkau bawa akan Rani Kolok, dia cakap kan. Sekarang ni
Tak payah aku bawa Rani Koyo. Rani Koyo kalau aku bawa. Kan? Dia bawakan tali ke kau tahu tak? Yang Pak Tosai tu, satu kali yang lepeh tu, ada empuk kepala kau saja. Dia sekarang dia bodoh. Ha? Dia mendengarkan nasihat punya cakap. Jadi, kan kalau nak bawa Rani Kolok, dialah kena saman kepada YB Channel, bukan YB Channel saman dia, YB Channel saman dia atas sebab report palsu. Ha, pasal 2 biji telefon tu. Ha, yang dia kata YB Channel ambil 2 biji telefon. Bodoh tak bodoh lah. Ha. Dia. Sebab tu masa abang buat ni live, abang cakap, saya tak ada total. Saya tak ada total. Aduh. Sen, kau ni macam ni tau, Sen. Kau baling batu kat orang. Lepas tu kau cakap, kau boleh buat apa balik? Kau boleh buat apa dengan batu tu? Aku dah baling kau. Sen, aduh. Aku ingat kau ni zaman Doraemon lah, Sen. Aduh. Aku ingat kau ni zaman Doraemon lah. Abang cakap. Tak, abang cakap kalau kau nak tahu combi dakwa apa, kau terima LOD dulu, baru kau tahu. Kau ingat aku ni kurang ke yang tanya aku? Macam kau ni pun, tu kata Sen. Dulu Sen, kau kepo bila aku saman orang lain Sen. Hari ni aku saman kau. Kau nampak tak Sen? Boleh aku tak Sen? Kau muka aku Sen. Dulu kau kepo. Kau kena gini lah. Sekarang macam mana Sen? Sen tak betul-betul. Sen tak betul-betul. Dia baling batu. Ha? Aku dah cakap macam gitu je bang. Sen tak betul-betul. Dia punya bodoh dia baling batu. Dia baling batu dekat CCTV. Kan? Lepas tu dia cakap, bukan aku baling. Lepas tu kau heboh cerita dekat ni. Macam aku cakap gini lah kan, aku cakap. Sekarang kau mencuri dekat rumah Timah. Kau cakap pula, kau jumpa pula Jamila. Kau cakap dengan Jamila. Pula. Kau tahu tak? Rumah Timah tu ada orang curi. Bukan aku curi. Mana kau tahu? Nanti kau cakap dengan Timah, bukan aku yang curi. Aku tak curi. Aku kan buat cerita ni masa zaman kecil. Bodoh tak bodoh. Dia telan air ludah pun dia tersangkut-sangkut dekat alkum. Dia memang pandai dalang gitu. Lepas tu kita tengok dia punya tangan menggigil-gigil. Tak tahulah dia gigil takut ke, dia geram dengan abang ke, kan? Dia geram dengan Kak Long ke, kan? Sebab menggigil sangat nampak. Bodoh segila ni. Aku baru dengar suara aku je, kau dah serai. Aku tak tahu macam mana kau dengar suara aku live dekat kandang tu. Aku tak tahulah suara ni. Kena maki pun senyap membisu si bahasa kimak ni. Dekat dalam YT bolehlah terjerit-jerit sial ni. Tak payah sih. Saya tak ada total. Saya tak ada total. Apa nak cakap? Saya tak ada total. Kenapa Kau tak buat report Tetek anak kau dah melambak ni dekat media sosial. Aku sibuk ni tengah buat kuih. Kau buat kuih apa? Kuih bulu. Bukan kuih bahulu, kuih bulu. Oh, dahsyat nak kau nasi. Dahsyat. Benda yang penting kau tak nak buat itu. Lepas tu tak mengaku pula hari ni
Oh, konon-konon nak tunjuk hebat. Kau nak tahu aku atas apa? Zombie nak tahu aku atas apa? YB Channel nak tahu aku atas apa? Kimak dia cakap. Dah sampai rumah ke? Dah sampai rumah ke? Berdengung. Itulah duduk rumah besar-besar. Apabila telefon dia berdengung. Duduk rumah macam reban ayam je. Macam abang kan duduk rumah macam reban ayam. Jadi orang cakap suara tu tak berdengung. So, ni abang dalam live ni, dia orang dengar ni Sia cakap ni. Dia orang dengar Sia cakap ni. Apa tengah live lagi ni? Itu yang suara. Lah kan abang cakap abang live. Tadi abang matikan sebab sial nasi melekat dekat kamera, bergegar-gegar pula gambar. Tu abang matikan. So abang duduk dekat Syed Ali ni. Jadi abang sambung live. Ada. Malam tadi dah buat dah. Dah buat dah. Dah buat dah sekolah dekat Alam Maya. Dah berbual dengan Nasir. Apa punya sial yang Nasir boleh pula. Aduh, kita beli. Mak Nasir. Dia punya sial kuat. Dia punya jawapan dia senang je. Sial dia memang kuat. Ya. Dia gini sering. Dah tak apa. Biar tengah live kan. Orang tengok. Dia berarti sibuk kan. Saya tonton. Saya tak ada tonton. Asyik tak ada tonton lah. Kebal. Kebal. Aku cakap dengan kau. Kalau kau ni sembang ni jangan sembang betul. Kalau kau rasa tadi kau kata apa? Apa sambil nak daun kau? Kau sibuk nak tanya pasal apa? Jangan cakap nak daun tu pendawa raya lah tinggal. Betul. Sebab aku cakap jangan berguru dengan teguam RM3. Teguam RM3 tu baru keluar, baru check out kau minta nasihat dia. Aduh, betul kan Nasir. Oh, dia pun naik sama-sama naik lah. Memaki kat long kita ni. Ya, tu memang kita tak payah layan. Bang, abang tak payah layan. Kita pun dah tahu bipolar ni. Bipolar ni seorang lelaki yang bercita-cita di. Tetapi oleh kerana wire stop, dia punya satu skru dia tertinggal. Sebab akibat daripada kesalahan langgar lari. Akhirnya dia mereng. Sebab dia melanggar. Jadi orang kena langgar lari macam orang. Ada mereng ni. Dia sekejap jadi hakim, sekejap jadi peguam, sekejap jadi pendawa raya, sekejap jadi perkara. Nampak? Tak betul. Lepas tu dia ajar pula. Nasi totik dah takut, dah goncang, telur dah takut. Jadi apa tengok hari ni kalau followers nak tahu, bila dia buat masalah ke orang, lepas tu dia pergi cari orang untuk nak mikirkan masalah dia. Tadi dia pandai-pandai nak cari masalah dengan aku kan. Bila aku dah cabar kau, Cuma, tenang ni. Aku dah sabar kau. Lepas tu kau berusaha bang budak. Itu baiklah. Kau check out. La ilaha illallah. Orang kau check out. Kau susah-susahkan dia nak mikirkan hal kau. Baru hantar anak kunci dekat lobi. Apa punya bangsa dengan kau ni Nasir. Aduh. Sebab aku cakap. Selalunya anak haram ni bodoh. Kan? Kenapa anak haram bodoh? Pasal mak bapak tak didik. Hari ni kamu cerita lah. Aku tanya kau. Aku tanya kau satu soalan. Okay? Aku tanya kau tak jawab.
Aku tanya kau tak jawab. Lepas tu kau kata, aku nak dakwa kau apa? Dia tak nak tanya aku dakwa kau pasal apa? Takkan aku dakwa mak kau. Kimak, aku dakwa kau lah. Sial. Dari buta betul lah. Lepas tu kau memoyak orang ni macam, memoyak macam budak betina. Sial, macam budak belukang. Macam budak belukang. Cakap pusing gini, tak payah. Bukan kalau depan aku ni Rashid, aku ambil tumbuk-tumbuk aku tu, aku korek-korek lubang hidung kau. Aku tengok-tengok kat lubang hidung kau. Dia pasal air penuh kepala. Sia. Kan? Aku tak boleh lah air penuh kepala. Pasal aku dengar tadi ada orang kata pun nak apa pantat aku tepek dekat muka bapak Zaini. Aku jangan minta izin dengan hakim. Aku nak tepek pantat aku dekat hidung kau. Aku nak pakai tengok kat hidung kau. Dia bau dalam-dalam aku tengok-tengok ni. Lupa dia kata pantat aku dah lama. Lepas tu kau meroyan. Oi, bukan senang. Bukan senang. Jadi kalau kau nak sangat, kau cakap terangkan senang. Minum. Okey. Ha? Kerja tak ada ke? Tak ada. Habis kerja dah? Ha. Okey, cakap terus je, Sia. Terus. Orang sibuk, orang sibuk. Kalau orang kata tadi nak tunjuk duit, nampaklah tadi dapatkan batu, dapatkan tanah, dapatkan rumput. Ini kau tunjuk duit, aku tak boleh. Jaluk dah sampai Selamat. Jaluk dah sampai Selamat. Kerja payah ni, dia suruh jalan kat sini. Habis jalan ada kerja, panggil budak. Sebab tu Budak mengamuk sini, aku tahu orang sana. Dapat, orang tak bayar. Dia budak payah je tu lah. Dua orang tolong. Oh, bahaya sih. Berat. Aku dah cakap. Kalau tak ada totek, kalau Tapi tengok target lah. Agak murah balik lah. Rumah ke? Rumah ke? Buat pagar sekolah. Bekas sekolah. Okey lah. Projek Kau besar dah ni. lama dah pagar. Okey lah, Sia. Macam perangai macam lanan. Bang, tak apa bang. Saya ni baru sampai. Saya nak solat dulu. Pasal apa Nasir tak solat. Jadi saya Betul. solat lah, kan? Betul. Syariat dengan tolak. Saya buat syariat dulu. Sebab okey. saya kalau nak maki dia bang, saya kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, saya tak boleh maki dia. Bagi saya ada wuduk dulu. Okey. Manusia ni. Okey bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Budak tu datang dari mana? Tak tahu. Ini ada satu dok gila ni, Pak Wei. Dia ni orang Kelantan. Mulut la ilaha illallah, mau fitnah orang suka-suka. Jadi dia salah fitnah. Dia salah maki, dia pergi maki pula datuk ni. Dia naikkan gambar dekat YouTube, dia pergi maki mencarut-carut. Datuk ni saman lah. Saya tak pernah jumpa orang Kelantan ni. Pak Wei orang Kelantan pun orang cakap. Mulut tak ada macam ni. Kita kawan-kawan lah. Silaturahim dituntut. Dia benda salah pun kita tak tahu. Aduh. Alah, Pak Wei takkan tak tahu yang pakai vitara putih tu. Yang sama-sama saya tangkap ikan dengan Abang Jalut tu. Oh. Dia tu lah. Kalau tengok muka dia memang nak tampak je. Kenapa yang okey? Dia mental. Ugut, Pak Wei. Ugut nak langgar saya, nak tembak dengan senapang angin. Kau ambil laki polis lah. Siapa suruh kau keluar ugut-ugut? Bodoh tak bodoh? Saya tengah live ni. Bodoh tak bodoh? Woi, panjang ni. Ada mana dia sekarang? Bombak. Dia cari belakang. Dia kalau datang sini, ramai orang nak bagi. Kita kena kawan. Kawan baik, minum air meja. Duduk kita berkawan elok. Dia fitnah anak bini kita. Macam dia kenal sangat. Sedangkan orang rumah saya dah 17 tahun dah tak ada. Baru kenal saya 2 tahun, 3 tahun. Sial dengan Kelantan ni seko ni. Saya tak pernah jumpa lah. Orang macam ni, saya duduk dalam AMI pun saya bercampur semua negara. Macam mana dia pulang, semua kawan. Itu saya cakap. Saya dekat sini, ramai budak-budak Kelantan tapi tak ada lah mulut macam dia.
So ni kawan saya saya tak boleh nak tunjukkan muka. Saya panggil dia Pak Wei. Dia ni daripada negeri Kelantan juga. Tapi tak ada lah perangai macam nasib burit buat berzina ni. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sambung semula musuh punya jamban gila udah musuh gila pula tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat petang. Saya adalah salah seorang follower Abang Sandi. Terima kasih Adit banduan gila. Jangan panggil nasi, panggil jamban dia. Panggil dia jamban nasi burit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi satu kepala pendek Mas Bulan. Kepala burit nasi mak engkau hijau. Sepatutnya si jamban buat konten tentang Ultraman dan raksasa, bukan buat konten fitnah orang sana sini. Betul, aku setuju. Ada aku suruh diam buat konten ketika itu cakap Palestin dengan Israel kan. Buat konten tu. Balik-balik dia nak konten fitnah. Tengah drive CCTV je okey tak apa. Udah sih kimak bukti dah ada. Dah sih apa engkau fitnah sih. Si jamban buat konten tentang Ultraman lawan raksasa boleh lah. Yang gini sesuai lah kot untuk dia. Mungkin itu memang sesuai lah. Apa dia tahu nasi ni memang kuat fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamarul. Malam ini live lagi saya nak balun insya-Allah. Doktor gila keparat kelentik panjang mak dia kot. Cantik pejuang rakyat. Okey, Nasim Natang Beruk. Makan ubat anjing gila elok Natang Nasi ni. So tadi kau dah dengar kita punya Kak Long. Okey. Dah cakap apa? Dan kau boleh tengok apa nama aku punya thumbnail aku. Thumbnail aku kau boleh tengok. Okey, yang mengatakan draft saman tu dah siap. Okey. Dan Kak Long yang korang sayang ni dia baru balik daripada meeting. Okey, tadi dia pergi dekat macam-macam lah pejabat kan. So baru sampai kat rumah, dia nak solat dulu. Mungkin insya-Allah malam ni aku akan buat live. Kita dengar cerita apa pula. Okey. Jadi Nasir, tangan pun dah getah, orang dah saman kau dan aku tak payah saman. Kerana pendakwa raya akan buat dan membawa engkau ni ke mahkamah. Okey. Jadi aku tak perlu. Kalau kau nak tengok duit aku boleh tunjukkan batu ciping aku tu berapa tinggi. Kalau dah 1 tan RM26, satu lori agak-agak berapa ratus dan kau boleh tengok setinggi mana dan kau boleh bajet lah berapa puluh ataupun berapa ratus lori. Senang-senang sih. Aku petik je gini sih, aku tak payah tunjuk duit dekat engkau. Pak Wei ni tahulah aku macam mana. So sahabat-sahabat, akhir kata daripada aku, malam ni insya-Allah kalau aku ada kelapangan, aku akan buat live. Akhir kata daripada aku petang ni, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari aku kamu datang, kepada aku kamu kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye semua.